jatuh terduduk kan. kan? Tak pernah lah kan? Sebab sentiasa ada. Cuma banyak ke sikit tu, itu depends lah. Saya rasa budaya menyimpan ni kena start awal lah, daripada awal lagi. Maknanya bila kita dah ada budaya menyimpan tu daripada awal, maknanya bila kita dah berkeluarga, kita habit tu akan berterusan lah. Cuma saya nak tanya tentang formula 10%, 80% tu, adakah dia terpakai untuk semua golongan ataupun ada certain golongan je sesuai? Macam saya cakap tadi, peratusan tu dia ada beberapa macam school of thought kita macam perbincangan kan. Ada juga yang kata macam 20, 60 macam tu. Tapi yang saya tengok lah macam yang lebih sesuai ni 10%, 80% ni. Jadi untuk sekarang ni saya rasa sesuai lah. Maknanya untuk semua golongan. Macam saya cakap daripada yang berpendapatan kan, maknanya dah mula berpendapatan, yang single boleh start. Ataupun mungkin juga macam single tu dia punya perbelanjaan tak banyak sangat. Jadi dia boleh je lah macam lebihkan simpanan 20%. Jadi mungkin bagi dekat sedekah semua tu 10%. Maknanya perbelanjaan dia mungkin dalam 70%. So boleh di adjust lah. Tapi the general rule ialah 10%, 80% tadi.